Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya mewakili kumpulan bagi kursus MUZK 3362 iaitu aktiviti musikal dalam bilik darjah di bawah bimbingan Encik Muhammad Effendi bin Osman. Pada hari ini kami akan membentangkan output pembelajaran dalam kursus ini di bawah showcase KPPB bagi semester Ogos hingga Disember 2025. Berikut merupakan ahli pembentang bagi showcase KPPB pada kali ini. Antara objektif showcase ini ialah yang pertama untuk menunjukkan kefahaman terhadap elemen seni dalam pendidikan iaitu SDP. Yang kedua, kita ingin menjelaskan langkah-langkah PDP Muzik Kreatif berdasarkan DSKP. Dan yang tak akhir sekali, kita juga ingin menunjukkan hasil persembahan musikal bertema kanak-kanak. Keseluruhan aktiviti ini berpaksikan kepada the big idea iaitu muzik membina kreativiti, identiti dan ekspresi pelajar secara holistik. Dengan kata lain, melalui aktiviti musikal dan seni, pelajar dan guru bukan sahaja belajar teori, malah mereka juga dapat mengembangkan kreativiti dan daya cipta, menonjolkan identiti diri serta emosi secara positif dan menyemai nilai estetik dan kemanusiaan dalam PDP. Seterusnya, bagi hasil pembelajaran kursus atau HPK terdapat 3 hasil utama. Yang pertama, HPK 1, mengenal pasti konsep seni dalam pendidikan SDP dan kreativiti dalam melaksanakan aktiviti musikal di dalam bilik darjah. Seni dalam pendidikan atau SDP bermaksud gabungan seni visual, muzik dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara teori yang berkaitan ialah teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner yang menekankan bahawa setiap murid mempunyai potensi dan cara ekspresi yang berbeza. Manakala untuk teori pembelajaran aktif, teori ini menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan ekspresi diri. SDP penting kerana ia dapat menggalakkan murid untuk berfikir kreatif dan reflektif dan juga membantu pemahaman konsep muzik seperti irama, melodi dan ekspresi serta menyokong pembelajaran secara holistik dan juga menyeronokkan. Baiklah, jadi berdasarkan topik 2 dan 3 dalam kursus ini, saya telah pun melaksanakan satu aktiviti musikal di mana aktiviti tersebut menekankan kreativiti dan juga komunikasi murid. Dalam aktiviti ini, saya menggunakan metodologi muzik bunyi-bunyian dan juga improvisasi alat muzik. Jadi dalam aktiviti ini, murid diberikan peluang untuk mereka menghasilkan bunyi dengan menggunakan bahan kitar semula seperti botol, plastik, kotak dan juga tin. Ataupun mana-mana bahan kitar semula yang sesuailah untuk dijadikan sebagai alat perkusi. Saya akan tunjukkan satu contoh di mana pelajar tersebut berhasil menghasilkan satu alat perkusi dengan menggunakan bahan kitar semula iaitu botol dan juga beras. Jadi aktiviti ini bukan sahaja dapat menggalakkan pemikiran kreatif, malah ia juga dapat menerapkan elemen gaya hidup lestari seperti mana yang telah pun digariskan dalam kandungan kursus ini. Selain itu, saya menggabungkan elemen nyanyian dan juga pergerakan kreatif supaya murid bebas mengekspresikan diri mereka. Sepanjang aktiviti ini dijalankan, saya menilai komunikasi dan juga keberanian murid untuk berkongsi idea mereka. Ini secara tak langsung menunjukkan penerapan elemen 6C dengan jelas, iaitu komunikasi dan juga pemikiran kritis di bawah kerangka KPPB. HPK kedua menjelaskan langkah-langkah penyampaian PDP Muzik Kreatif melalui aktiviti musikal yang sesuai dengan tahap perkembangan murid.
Jadi, bagi memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan kurikulum, saya merancang langkah PDP Muzik Kreatif berdasarkan DSKP Pendidikan Muzik Sekolah Rendah. Seperti mana yang tertera dalam slide ini, terdapat 3 fasa. Yang pertama iaitu set induksi, di mana dalam fasa ini murid akan mendengar bunyi-bunyi alam seperti air, burung dan juga angin. Aktiviti ini jugalah yang akan menarik minat dan juga fokus murid terhadap tema muzik alam, dan seterusnya memberikan galakan kepada murid tersebut untuk mengenal pasti jenis bunyi dan juga daripada mana sumber bunyi itu terhasil. Aktiviti kedua pula iaitu aktiviti utama, di mana dalam aktiviti ini murid akan menyanyikan lagu bertema alam, bermain alat perkusi kita semula dan juga berimprovisasi mengikut rentak. Jadi, ketiga-tiga aktiviti ini secara tak langsung meningkatkan ataupun membina apresiasi murid terhadap muzik yang telah mereka ciptakan. Dan berdasarkan improvisasi mengikut rentak tersebut, ada melibatkan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor serta improvisasi bunyi, yang mana bunyi tersebut akan mengikut tempo dan juga dinamika. Aktiviti ini akan dijalankan secara berkumpulan untuk mengukuhkan kolaborasi dan juga komunikasi murid tersebut. Dan yang ketiga pula iaitu refleksi. Dalam aktiviti refleksi ini, murid akan berkongsi pengalaman dan juga perasaan mereka setelah melaksanakan aktiviti-aktiviti. Jadi, melalui refleksi ini juga, murid dapat memberikan nilai pembelajaran yang telah mereka peroleh dan juga membina kesedaran tentang pentingnya ekspresi diri melalui muzik. Jadi, langkah-langkah ini telah pun selari dengan standard kandungan 1.1 dan 2.1 dalam DSKP, yang mana telah pun menekankan nyanyian dan juga apresiasi muzik secara kreatif. HPK ketiga menunjukkan persembahan musikal melalui nyanyian, muzik dan pergerakan yang dirancang berdasarkan tema tertentu khas untuk murid sekolah rendah. Sebagai kemuncak kepada kursus ini, saya dan rakan-rakan telah menghasilkan satu persembahan musikal bertema irama alam. Tema ini dipilih kerana ia menggambarkan keindahan dan keharmonian antara manusia dan alam sekitar. Melalui tema ini, kami ingin menunjukkan bagaimana unsur alam boleh diterjemahkan ke dalam bentuk muzik dan pergerakan yang kreatif. Dalam persembahan ini, kami menggabungkan pelbagai elemen seni seperti nyanyian, pergerakan kreatif, penggunaan alat muzik kita semula, perkusian badan serta penggunaan props dan soundscape bagi mewujudkan suasana alam yang sebenar. Kami turut mencipta 5 jenis bunyi utama iaitu bunyi air, hujan, burung, angin dan daun. Setiap bunyi ini dihasilkan dengan kreativiti tersendiri. Contohnya, bunyi hujan menggunakan botol plastik, bunyi angin dengan tiupan alat tiup buatan sendiri dan bunyi daun melalui gosokan kertas atau bahan semula jadi. Proses ini menuntut kerjasama dan komunikasi yang tinggi antara ahli kumpulan. Kami perlu berlatih untuk menyelaraskan irama, tempo dan pergerakan supaya persembahan kelihatan lancar dan harmoni. Pada masa yang sama, kami turut belajar untuk memilih prop yang sesuai, menyesuaikan ekspresi muka dan gerak tubuh serta menambah elemen visual bagi menarik perhatian penonton. Aktiviti ini bukan sekadar menyeronokkan tetapi juga memberi peluang kepada kami untuk menguji kemahiran muzik dan kreativiti secara menyeluruh. Ia sejajar dengan CLO3 kursus ini dan juga menerapkan elemen 6C dalam KPPB iaitu kreatif dan kolaborasi. Melalui kolaborasi, kami belajar menghargai pandangan setiap ahli, manakala melalui kreativiti, kami bebas menzahirkan idea masing-masing dalam bentuk muzik. Akhirnya, persembahan ini bukan sahaja meninggalkan kenangan manis tetapi juga mencerminkan integrasi antara pengetahuan teori, kemahiran praktikal dan nilai seni yang telah kami pelajari sepanjang kursus ini.
Melalui kursus MUZK 3362 ini, saya banyak belajar bahawa pengajaran muzik bukan sekadar tentang nyanyian atau bermain alat muzik semata-mata. Ia jauh lebih luas daripada itu. Sebenarnya, muzik ialah satu pendekatan pedagogi yang sangat berkesan untuk membentuk murid yang bukan sahaja kreatif tetapi juga berdisiplin, bertanggungjawab dan yakin diri. Kursus ini membuka pandangan saya bahawa muzik mampu menjadi satu alat pendidikan yang menyentuh emosi dan pemikiran pelajar secara menyeluruh. Apabila seseorang murid terlibat dalam aktiviti muzik, mereka belajar mendengar, berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Semuanya dalam suasana yang menyeronokkan dan bermakna. Saya sedar bahawa melalui muzik, kita boleh membina bukan sahaja kemahiran artistik tetapi juga kemahiran insaniah yang penting dalam kehidupan seharian. Dalam kursus ini, saya dapat menerapkan beberapa elemen utama dalam KPPB, iaitu pemikiran kritis. Apabila saya menilai keberkesanan aktiviti pembelajaran muzik yang dijalankan, sebagai contoh, selepas setiap persembahan atau tugasan, saya akan menilai sama ada aktiviti itu benar-benar mencapai objektif pembelajaran. Saya belajar untuk menganalisis kelemahan dan mencari jalan penambahbaikan. Contohnya dari segi penyusunan lagu, tempo atau pergerakan. Proses refleksi ini membantu saya berfikir lebih mendalam dan lebih sistematik. Yang kedua pula ialah komunikasi dan kolaborasi. Ianya sangat penting dalam kursus ini kerana kebanyakan aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Saya belajar bagaimana untuk menyampaikan idea dengan jelas, mendengar pandangan rakan lain serta mencari titik persamaan supaya kerja dapat disiapkan dengan baik. Dalam kumpulan kami, ada pelbagai idea dan gaya kerja. Jadi, komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama untuk memastikan semua berjalan lancar. Ia juga membantu saya lebih yakin untuk bercakap dan memberi pendapat. Kreativiti pula menjadi tunjang utama dalam semua tugasan muzik. Kreativiti tidak hanya bermaksud mencipta sesuatu yang baru, tetapi juga bagaimana kita mengolah sesuatu dengan cara yang segar dan menarik. Dalam persembahan bertema yang kami hasilkan, saya belajar untuk berfikir di luar kebiasaan. Contohnya, bagaimana bunyi alam boleh dijelmakan menggunakan bahan kita semula. Ini membuktikan bahawa muzik juga boleh menjadi wadah untuk mendidik pelajar menghargai alam sekitar dan menggunakan sumber secara bijak. Selain ketiga-tiga elemen itu, saya juga banyak belajar tentang nilai karakter dan tanggungjawab profesional. Dalam setiap aktiviti, saya perlu mengurus masa, mematuhi peranan yang diberi dan menunjukkan komitmen kepada kumpulan. Kadang-kadang jadual latihan padat atau tidak sependapat. Tapi di situlah nilai empati, kesabaran dan tanggungjawab mula terbentuk. Saya belajar bahawa menjadi guru muzik bukan sekadar mengajar lagu tetapi juga menjadi contoh dari segi sikap dan etika kerja. Melalui keseluruhan pengalaman dalam kursus ini, saya benar-benar dapat merasai bagaimana muzik berperanan membentuk pelajar secara holistik. Bukan hanya dari segi kemahiran tetapi juga identiti diri. Muzik membantu pelajar meluahkan perasaan, berani mencuba dan berfikir secara kreatif. Ia juga membina keyakinan diri apabila mereka tampil di hadapan orang ramai. Sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan diri seseorang pelajar. Kesimpulannya, saya amat bersetuju dengan debit idea kursus ini iaitu bahawa muzik membina kreativiti, identiti dan ekspresi pelajar secara menyeluruh. Segala aktiviti, pembelajaran teori dan praktikal yang saya lalui membuktikan kebenaran ini. Saya kini lebih menghargai muzik bukan sekadar sebagai seni tetapi sebagai alat pembelajaran yang membentuk manusia secara seimbang dari segi intelek, emosi, sosial dan rohani. Kursus ini bukan sahaja memperkaya pengetahuan saya dalam bidang muzik tetapi juga membentuk cara saya berfikir dan bertindak sebagai seorang bakal pendidik. Saya berasa lebih yakin untuk menggunakan muzik sebagai medium pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna dan memberi impak positif kepada murid pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.